Lights on, we're ready, feel the sound. Future starts right here, right now. Ideas are rising, breaking through. This is the moment, this is the move. Hands up, together we stand. Building tomorrow with our own hands. No limits, no fear, crystal clear. World class innovators born here. Pernah tak kita tengok kertas, bila kita tiup dia akan bergerak ke atas, dan bila dua biji belon yang berjauhan kita tiup di tengah, dia akan mula bergerak ke tengah. Nampak macam magic, tapi inilah sebenarnya sains. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurul Huda akan memperkenalkan satu aktiviti STEM yang sangat mudah dan sangat memberi impak kepada pemahaman murid, iaitu Bernoulli in Action. Mari. Dalam kelas sains, sebenarnya murid suka nak memahami konsep berkaitan aliran udara dan juga tekanan udara. Mereka hanya berdasarkan teori dan juga buku teks. Jadi, dalam aktiviti Bernoulli in Action kali ini, saya akan menerangkan aktiviti ringkas yang menggunakan bahan harian cikgu untuk membantu cikgu menerangkan aktiviti STEM kita pada hari ini. Jom Bernoulli in Action. Bagaimana kapal terbang boleh terbang? Di sinilah cikgu akan menerangkan berkaitan dengan aplikasi prinsip Bernoulli. Untuk aktiviti kali ini, kita akan rasa macam mestilah tak boleh nak tunjukkan aerofoil tu kan cikgu-cikgu. Okey, jadi untuk kali ini saya akan tunjukkan cikgu sedikit inovasi saya bagaimana paparan itu boleh dibawa masuk ke dalam kelas. Cikgu hanya perlukan alat inovasi yang ringkas ini, Bernoulli in Action. Apa yang perlu cikgu buktikan selepas cikgu buat aerofoil ini? Cikgu akan hidupkan vacuum dan cikgu akan letak di bahagian hadapan dan akan menyebabkan adanya aliran udara yang laju di bahagian atas aerofoil dan juga aliran udara yang perlahan di bahagian bawah aerofoil. Perbezaan tekanan udara daripada atas, laju udara daripada atas dan bawah menghasilkan tekanan yang berbeza. Jadi tekanan atas yang rendah dan juga tekanan bawah yang tinggi akan menolak aerofoil naik ke atas. Jom saya buktikan dengan cikgu macam mana vacuum ni berfungsi pada alat inovasi saya. Okey cikgu nampak tak? Bila kita letakkan aliran udara yang laju, bentuk aerofoil tu akan tetap di tempatnya. Jadi ini menunjukkan dia boleh terangkat disebabkan perbezaan tekanan udara kesan daripada aliran udara yang laju. Jadi cikgu-cikgu dekat sini bolehlah bawa alat ni masuk ke kelas untuk buktikan yang aerofoil membolehkan kapal terbang di udara. Jadi macam mana cikgu? Aktiviti seperti ini akan menyebabkan murid merasakan pembelajaran sains sangat menyeronokkan. Murid akan mula bertanyakan soalan, akan mula untuk memahami konsep dan juga akan banyak untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan Bernoulli in Action. Jom cikgu-cikgu, kita berinovasi. Jom. Keunikan inovasi ini menggunakan bahan yang mudah diperoleh dan juga kos yang sangat rendah. Namun, pembelajaran seperti ini mampu memberi pengalaman pembelajaran STEM yang sangat bermakna kepada murid di dalam kelas. Bagi saya, sains tidak hanya di dalam buku teks, tapi perlulah dirasai oleh murid, dilihat dan juga dialami oleh murid itu sendiri. Jadi cikgu-cikgu, jom kita berinovasi dan kita dapat membantu murid secara ringkas ini cikgu. Okey, jom sekian cikgu. Terima kasih. Bye.